Assalamualaikum bang, maaf mengganggu. Saya hari ni nak buat interview sikit. Abang pernah tak makan makanan frozen? Makanan frozen? Saya beli masa tu memang cepat cair lah, cepat rosak lah. Macam mana nak jaga? Kalau frozen memang tak tahu lah, saya memang tak suka lah frozen. Kenapa tanya ni? Alamak bang, kenapa tak suka? Tadi saya dah explain ke? Korang dengar tak apa yang abang tadi cakap? Dia kata frozen food ni cepat cair lah, tak sedap lah. Tapi dekat NZ Food, kita menjaga kualiti frozen food kita orang. Nak tengok tak cara penjagaan dia? Jom kita pergi. Dekat NZ Food, kami menggunakan freezer yang macam ni guys. Tapi saya tahu korang dekat rumah korang gunakan export kan? Itu dalam bahasa Johor. Tapi korang kena pastikan suhu peti ais korang di bawah negatif 18 darjah Celsius guys. Korang, lagi satu, bila korang dah buka packaging ni, korang kena terus goreng tau. Sebab kita nak kekalkan rasa dan kualiti produk itu sendiri guys. Korang, setiap produk kami mempunyai cara masak yang berbeza-beza. Pastikan korang follow cara memasak di packaging kami guys. Korang tunggu apa lagi? Jomlah grab produk NZ Food sekarang guys. Lapar ingat NZ Food.